Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Bias Liverpool. Jadi berita yang telah pun kita lama nanti-nantikan, kita dah pun tahu, tapi hanya menunggu masa untuk diumumkan oleh pemain nombor 66 sendiri. Trent Alexander-Arnold akan keluar daripada Liverpool, disahkan telah pun keluar daripada Liverpool. Persoalan sekarang, video apa yang kita nak buat hari ini? Kita nak buat berkaitan dengan siapakah pemain yang bakal menggantikan Trent Alexander-Arnold? Siapakah pemain yang akan menggantikan his playmaking in terms of being a right back? Jadi jawapan aku konsisten rasanya daripada aku buat live. Selalu aku buat live, orang duk tanya soalan yang kerap orang tanya, siapa yang akan menggantikan dia, siapa yang akan gantikan dia. Sebutlah nama Venderson, sebut Martin Fernandes, siapa lagi sebut Ola Aina dan sebagainya. Tapi jawapan aku ialah no one can replace him. Tak ada siapa pun yang akan boleh gantikan dia. Jadi aku akan hentikan video setakat ni. Kita jumpa lagi di next video. Dah. Kalau aku buat macam tu, mau kena makan maki serta dah. Mau kena makan maki. Jadi video hari ni aku rasa sebelum kita tengok lebih lanjut siapa yang sesuai untuk jadi pengganti dia ni, and in terms of capability tu, tapi juga mungkin kita nak pilih profiling yang berbeza berbanding dengan Trent Alexander-Arnold. Aku rasa kita kena tahu lah apa yang kita hilang apabila Trent decide untuk cibai kita for the past 2 years. Jadi sebelum aku mulakan, jangan lupa subscribe channel Bias Liverpool. Sekarang kita sudah pun mencapai 10,000 subscriber dalam masa kurang daripada 6 bulan. Jadi thank you very much untuk siapa yang support. Tapi perjalanan daripada 10,000 ke 20,000 tu, yang tu aku tak tahu macam mana nak capai. Aku betul-betul hilang akal macam mana nak dapatkan angka tu. Jadi tolong pakat support, tolong subscribe, like, komen video ni. Video yang lama-lama yang belum lagi hampa tengok, hampa buka free time tu, hampa buka tengok dan support akulah. Dan sebut pasal support, jangan lupa juga 10 hari bulan ialah tarikh tutup kita punya inaugural merchandise pertama daripada Bias Liverpool, collaboration bersama dengan Embassy of Football. Kita punya t-shirt sempena our historic 20th title. Jadi aku akan letakkan link dekat bawah. Kalau boleh tu kita nak cukupkan 50 pieces. Sekarang ni dah pun mencapai 25 pieces rasanya setakat ini. Jadi sebelum kita nak tahu apa yang kita hilang, rasanya kita kena kenal dulu sistem Liverpool. Sistem Liverpool tu sendiri in terms of macam mana role yang digunakan oleh right back dan juga full back kan. Sebab sekarang ni kita tak bercakap tentang right back saja, kita juga perlu bercakap tentang left back. Sebab kedua-dua position ni akan digantikan oleh Liverpool pada musim panas ni. Jadi bagi aku, kita kena, we have to get it right lah. Cerita mudah dia macam tu lah. Sebab rasanya last 10 years ni, apa yang kita nampak, yang sistem yang digunakan oleh Jurgen Klopp apabila dia masuk tu, sampailah dia sebelum tu dia bawa masuk Andy Robertson, kemudiannya Trent pun naik slowly pada masa yang lebih kurang sama. Jadi sepanjang 10 tahun tu aku boleh katakan we have the best pair of fullback probably in the world, and top 3 in the world, aku boleh kata macam tu. For the past 10 years kita nampak sistem yang digunakan oleh Jurgen Klopp pada awalnya, iaitu fullback ni high and wide. Betul-betul dia duduk dekat tinggi, melebar, menjaga kelebaran padang. Kemudiannya dia kedua-dua pemain ni lah yang akan up and down, turun naik padang, very energetic. Kemudiannya ada satu period tu di mana Pep dia dah pula invert fullback dah ke tengah. Jadi benda tu juga digunakan oleh Jurgen Klopp apabila dia menggunakan Trent Alexander-Arnold untuk invert menjadi inverted fullback, masuk ke tengah, dan itu juga merubah sedikit kita punya form ketika mana kita masa tu tengah down, menggunakan sistem yang biasa down, kemudiannya invert masuk ke tengah. Itu menjadikan kita punya permainan tu lebih dominan di bahagian tengah. Jadi cerita mudahnya, fullback ialah satu peranan yang sangat-sangat penting di dalam serangan kita. Bukan setakat Liverpool sajalah, dalam modern system sendiri pun kita nampak macam mana sistem tu sendiri centered around the position of fullback. Kita nampak macam mana Inter Milan main, di mana kita tengok pada perlawanan semalam, dua legs yang sangat-sangat gila. Denzel Dumfries 2 assist yang dia buat dan juga 2 gol untuk 2 legs. Kemudiannya Di Marco juga di bahagian kiri always bombat naik atas. Jadi sistem Inter Milan tu sendiri centered
around the position of fullback tu. Jadi fullback tu memang peranan yang sangat penting. Sebab tu lah aku kata tadi pada awalnya, kita kena jadikan fullback ni ialah priority kita pada musim panas ni. Kena jadikan kita betul-betul menggantikan peranan kedua-dua pemain kita ni, walaupun mungkin dinamik tu sedikit berbeza. Jadi tentang itu aku sangat-sangat clear. Sekarang ni apa yang kita hilang apabila Trent Alexander-Arnold akan pergi menetap di Madrid. Jadi apa yang kita hilang tu kita boleh tengok daripada scouting report page FB Ref lah. Untuk siapa yang belum pernah tengok, belum faham lagi tentang statistik ni, di bahagian paling bawah sekali ialah bahagian pertahanan, bahagian kita punya kotak sendiri. Di bahagian tengah tu ialah in between. Jadi in between maksud kata di bahagian tengah, dan di bahagian paling atas sekali ialah bahagian attacking. Kita tengok di bahagian attacking tu macam mana statistik, contohnya non-penalty goals 0.09 per 90 minit, 79 percentile. Siapa yang tak berapa faham tentang percentile ni bermaksud kata kalau contohnya non-penalty goals tu dia punya per 90 minit tu 0.09, dekat tepi tu tulis 79. Makna kata dia berada di peringkat kelompok 21% teratas dibandingkan dengan kesemua fullback di dalam top 5 league. Sama juga dengan shots total sebanyak 1.82 per 90 minit. Kita bercakap tentang seorang fullback tapi dia mampu untuk buat 1.82 setiap match. Kita paling-paling bodoh kita boleh nampak dia akan buat 1.82 shots per 90 minit. Jadi itu akan meletakkan dia di peratusan top 1%. Dia top 1%. Cerita dia ni memang anomaly lah dari segi attacking saja. Kalau hang tengok dekat bahagian atas tu, bahagian kotak tu, hijau. Benda tu lah yang kita akan hilang. Yang paling bawah sekali, shot creating action. Yang tu lah action yang aku rasakan penting dalam sistem, mana-mana sistem, untuk mengukur adakah pemain ni mampu untuk membuatkan kesemua aksi yang dibuat tu tukar, akan dikonvertkan kepada serangan ataupun akan mati begitu saja. Jadi shot creating action yang dilakukan oleh Trent Alexander-Arnold sebanyak 3.61 per 90 minit meletakkan dia di dalam top 5% dalam kesemua fullback di dalam dunia. Jadi benda yang kita akan hilang ialah benda tu lah. Kalau kita nak tengok lebih mendalam lagi, progressive pass, key passes, assist, pass into the final third, through ball, kesemuanya konsisten. Kesemua elemen ni lah berada di dalam takuk 90 percentile. Liverpool bukan setakat kehilangan seorang defender, ramai silap pasal benda tu, tetapi Liverpool telah pun kehilangan seorang playmaker. Setakat ni aku pun tak mampu membayangkan apa yang kita akan buat untuk musim depan. Adakah kita akan cuba tukar dynamic ataupun adakah kita akan cari pemain yang betul-betul menghampiri cara permainan Trent Alexander-Arnold ni, walaupun aku tahu dia ialah seorang unicorn. Dia ialah playmaker di dalam position right back, seorang anomaly di dalam ratusan ataupun jutaan footballer di dalam dunia ni. Enough talking about Trent Alexander-Arnold. Jadi kita dah pun bercakap tentang Trent ni, efek yang kita akan hilang. Aku sebut tadi tentang daripada segi attacking. Let's talk about our player yang ada dalam kita punya team yang selama ni jadi backup kepada Trent Alexander-Arnold, dan kemungkinan Liverpool akan letakkan dia sebagai our starter untuk musim depan. Jadi persoalan dia, Conor Bradley, adakah dia cukup bersedia untuk menjadi pemain utama, menjadi pemain back kanan Liverpool untuk musim depan? Itu ialah persoalan terbesar sekali. Bukan setakat aku saja yang tanya, rasanya kesemua fans di dalam dunia ini menantikan jawapan itu, menunggu momen musim depan ni, adakah dia mampu untuk step up daripada seorang sub saja, sekarang ni meningkat kepada starter untuk the current champion. Jadi tentang Conor Bradley ni kan, kalau tengok kepada numbers alone secara roughly, bila kita tengok kepada number yang betul-betul basic, contoh macam sentuhan di dalam kotak penalti, berapa shots yang dia buat, kemudiannya apa lagi, crosses, sepanjang berapa minit tu berapa crosses yang dia buat. Benda-benda yang basic ni pun kita boleh tengok dah cara permainan Trent dan juga cara permainan Conor Bradley ni betul-betul berbeza. Different type of football. Dia, aku cakap macam ni lah, Conor Bradley apabila dia bermain tu, dia takkan bagi kita that progressiveness elemen yang Trent bagi dekat kita, tapi dia bagi daripada sudut
yang berbeza. So tadi aku bercakap tentang sentuhan di dalam kotak penalti. Kita tengok sekarang ni minit permainan yang Liverpool gunakan Conor Bradley dan juga Trent Alexander-Arnold ni memang totally berbeza. Seorang ialah starter, seorang lagi subs. Jadi minit permainan tu memanglah totally berbeza. Cumanya sentuhan di dalam kotak penalti sepanjang musim ni. Jadi Conor Bradley mempunyai hanya 12 sentuhan kurang berbanding dengan Trent walaupun minit permainannya berbeza. Kenapa? Disebabkan itu menunjukkan cara permainan Trent dan juga Conor Bradley ni memang berbeza lah. Kita nampak yang Trent apabila dia dapat bola tu, dia lebih kepada cara untuk manipulate, cara untuk meningkatkan dominasi kita di bahagian midfield. Dia akan roaming around midfield area, around that left egg ataupun right egg ataupun number 6 tu. Dia takkan cuba untuk masuk ke dalam kotak. Tendensi dia ialah untuk duduk lebih keluar kotak. Conor Bradley pula kita nampak tendensi dia apabila dia dapat bola tu, dia pangku kepala saja. Dia punya cara ialah dia akan drive the ball into the penalty area, into the box. Itulah apa benda yang membezakan di antara Trent dan juga Conor Bradley. Dan capability Conor Bradley ni in terms of cara dia carry bola tu betul-betul aku rasa tinggi lah. Level tu betul-betul tinggi. Dia bukan setakat mengumpan lawan, tetapi juga dia juga dapat memberikan foul yang banyak apabila lawan cuba untuk cantah kaki dia. So itulah yang sedikit berbeza di antara Trent dan juga Conor Bradley. Cara permainan yang sangat-sangat basic kita boleh tengok daripada segi sentuhan statistik, sentuhan di dalam kotak penalti saja. Kalau kita juga perasan untuk 2 musim kebelakangan ni, kita boleh nampak kekurangan sentuhan Trent di dalam kotak penalti dan juga kekurangan sentuhan dia ketika overlap tu disebabkan mungkin ada perubahan sistem sikit. Jurgen Klopp mula nak gunakan dia sebagai inverted fullback, kemudiannya apabila Arne Slot masuk, sama juga Arne Slot lebih letakkan kita punya fullback ni seakan-akan seorang false fullback. Position dia berada di tengah-tengah, tidaklah ke dalam sangat, tidaklah juga keluar sangat. Jadi kalau contohnya let's say ada game yang Liverpool tengah kejar gol, Trent kadang-kadang dia akan overlapping di bahagian luar. Sama juga dia cuba untuk overlap di bahagian luar, high and wide, tapi tendensi dia ialah berada di luar, dia bukanlah masuk ke dalam kotak. Kan ada beberapa kali je, contohnya macam assist dia kepada gol kemenangan Nunes menentang dengan Brentford tu, dia berada dalam kotak disebabkan memang masa tu Arne Slot throw all the dices into the field dan membuatkan Liverpool mampu untuk kejar gol lah. Kemudian yang statistik kedua ialah total shots. Conor Bradley aku rasa dia punya kekurangan dia setakat ni mungkin ialah daripada segi shooting. Dia agak enggan untuk shooting. Aku tak tahu dia tak percayakan kaki dia. Ada serta-serta match pun sama juga. Sepatutnya dia boleh shoot kan. Sagi dia kalau boleh tu dia nak juga cross, dia nak juga play others kan. Walaupun dia berada di posisi yang betul-betul kuat untuk shot. Satu matrix yang betul-betul membezakan. Dia macam Trent ni level-level good. Kemudiannya Conor Bradley betul-betul dekat bawah. Iaitu satu statistik expected possession value yang mengukur setiap sentuhan daripada pemain tu sendiri, apa yang dia bawa daripada setiap sentuhan tu. Jadi untuk musim ni saja Trent mempunyai 10.54 EPV, expected possession value, berbanding dengan Conor Bradley yang hanya mempunyai 1.4 EPV saja. Jadi disparity kan, daripada kawan 10.54, Conor Bradley pula hanya 1.4 saja. Disparity tu sangat-sangat berbeza, sangat-sangat drastik. Benda itulah yang aku nak kata Trent ni bukan saja setakat top dekat Liverpool bukan setakat top dekat Liverpool je, tetapi juga top di dalam our goddamn league sendiri, di dalam EPL itu sendiri, daripada posisi fullback. Cara kita centered around our playmaking tu, dekat bagi tanggungjawab dekat dia tu, itulah yang membezakan musim depan ni akan jadi musim yang baik, akan jadi musim yang di mana Liverpool tak ada masalah untuk gerakkan bola daripada bawah sampai ke atas, ataupun jadi sebaliknya, di mana kita nampak Liverpool tengok pangku pala, tengok belah kanan Conor Bradley, kemudiannya apabila contohnya lawan dah pun mula set up the pressing kan, mula push untuk press Conor Bradley, dia tak mampu untuk gerakkan bola tak akan dapat balik ke Konate, akan dapat balik ke Alisson dan sebagainya. Dan itu membezakan lah cara kita. Dan sebab kita ialah tim yang bangga
dengan cara kita gerakkan bola tu laju. Nah, itulah yang membezakan. Trent dia mampu untuk gerakkan bola tu daripada point A ke point C contohnya dengan begitu laju. Kita akan hilang lah betul-betul something yang kita takkan nampak lagi lah dengan pemain-pemain lain, unless Liverpool bawa masuk Kevin De Bruyne. Itulah penyelesaian yang terbaik sekali untuk paling bodoh. Dia boleh pakai 2 musim ke ataupun satu, boleh lah semusim ataupun 2 musim lah. KDB, why not? Tapi gaji kena turun lah saudara. Secara overall aku suka pasal budak ni, pasal Conor Bradley ni. Aku tak suka dia banyak missing disebabkan injury, tetapi mungkin benda tu aku rasa mungkin kita boleh tutup mata sikit kot. Kita anggaplah mungkin masa muda dia banyak kali overplayed, jadi disebabkan itu berlakunya banyak muscle injury dan sebagainya. Aku harap dia belajar untuk bermain dengan lebih lama, sebabnya kalau untuk jadi starter untuk tim besar-besar macam Liverpool ni, paling bodoh lah hang kena main 3,000 minit lah sepanjang musim. Mengikut history tu lah, tengok kepada sejarah tu, tak rasa macam dia mampu lagi untuk buat benda tu. Tetapi kalau let's say Liverpool bagi peluang dekat dia, meaning that Liverpool rasa macam benda tu ialah something yang dia boleh improve lah. Dia boleh improve daripada segi injury record tu sendiri lah. So tentang defensif, love a tackle, kita tak boleh deny benda tu. Apabila Conor Bradley masuk ni, aku yakin lah dia memberikan 100% komitmen atas padang. Boleh kata dia bermain untuk lencana di dada, aku boleh kata macam tu. Dia punya strongest point lah kot mungkin benda tu. Dia tak tarik diri daripada sebarang cabaran, daripada challenge, tackles, interception, block. Dia mampu untuk meletakkan badan dia. Kalau in case ada apa-apa, kita still boleh harapkan, walaupun benda tu nampak macam old school sikit lah, tapi rasanya ramai fans yang suka apabila pemain dia tu tak shy away from any challenges. Dan benda itulah yang aku rasa mampu memenangkan Anfield crowd. Kalau kata Conor Bradley ni, dia beri peluang sebagai our starter lah. Daripada segi aerial spawn pula, dia berada di 79 percentile, meaning that dia ni berada di top 21 lah untuk kesemua fullback di dalam top 5 league. Jadi ini ialah satu win untuk Liverpool. Sebab apa aku cakap satu win? Kalau banding dengan Trent Alexander-Arnold, tahu tak Trent Alexander-Arnold ni 1%, 1 percentile, bottom of the bottom sekali lah. Bahagian back post tu sendiri, Liverpool mungkin mampu untuk rasa selamat sikit lah apabila Conor Bradley, kalau kata Conor Bradley dimainkan. Sebabnya selama ni kita banyak kali tengok, aku sendiri kata Trent mampu untuk buat that defensive side. Tapi kalau betul-betul dia mau je, betul-betul dia committed dalam perlawanan tu. Kalau kata dia tak mau, dia simply dia don't care dan dia tak buat lah benda tu. Aku tak rasa benda tu ialah apa yang Conor Bradley akan buat lah. Attitude yang rasanya berbeza. Dia lebih ke arah defensive minded. Passes attempted cantik, 92 percentile. Dia berada di top 8. Secara purata 66 pass dibuat untuk satu perlawanan. Pass completion pun 84%. Lebih tinggi daripada Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold hanyalah 74%. Tapi kita boleh faham disebabkan Trent ni dia execute more harder passes. So sebab itulah dia punya completion pass tu menurun. Sama dengan Bruno, sama dengan KDB lah. Orang yang lebih kreatif ni, dia punya angka completion pass tu memang rendah lah, around 65%, 70% macam tu. Sebabnya dia pull off harder passes berbanding dengan Conor Bradley lah, yang mungkin dia pass tu hanya pass sideway, kiri kanan, pass balik ke belakang ke Konate, pass balik ke Alisson dan sebagainya. Sebab itulah aku rasa pass completion dia 84%. Tapi kalau kata dia mampu untuk buat that basic dengan begitu baik pun, aku happy actually. Sebab kadang-kadang ada juga pemain walaupun pass tepi biasa je, nampak pass dekat je, dia tak boleh buat benda tu. Apabila dia kena pressing kan, apabila dia nampak gelabah sikit kan, bola main lambung naik atas ke, dia tak mampu untuk buat clearance dengan begitu baik, dia buat mistake. Aku boleh kata yang lain tu not his strongest point lah, aku boleh kata macam tu. Macam contohnya progressive pass, banyak lagi dia kena improve. Tapi apa yang aku suka tentang progressive carry dia, successful take on, kemudiannya dia punya touches, sentuhan di dalam kotak penalti dah.
Sentuhan dalam kotak penalti tu 4.69 satu perlawanan. Top 1% dia ni. Kemudiannya progressive carry sebanyak 4 progressive carry, 3.96 progressive carry sepanjang satu perlawanan. Dia top 2 untuk versus dengan all fullback. Dia punya successful take-ons pun sebanyak 0.94, lebih kurang 1 successful take-on untuk sepanjang 90 minit. So benda-benda macam ni lah yang aku rasa Liverpool mampu untuk polish dia. Mungkin gunakan dia as a runner. Muhammad Salah, dia punya legs tu kalau boleh dia simpan sebanyak 90 minit tu, tapi dia simpan juga untuk momen-momen yang penting untuk menangkan 3 poin kepada Liverpool. Conor Bradley ni boleh jadi his runner, boleh jadi his ball carrier. Dan yang terakhir ialah lebih kepada dia punya attacking output lah, apa yang kita sembang tadi di dalam kotak penalti itu sendiri. Cuma bahagian paling bawah tu shot creating action sebanyak 54 percentage saja. Dia kira lebih kurang berada di takat-takat average fullback je lah. Macam trend tadi sampai dah 90 lebih, tapi dia sekarang ni SCA dia hanyalah 2.08 per 90 minit. Dia sampai di posisi yang sesuai, tapi dia tak mampu untuk tukarkan peluang tu kepada goal creating action, kepada something yang threatening untuk membuatkan kita mampu memecahkan low block, mampu memecahkan gawang lawan tu sendiri. So a little bit something to ponder, something yang Conor Bradley rasanya betul-betul kena polish masa dekat pre-season nanti. Dan mungkin juga Arne Slot boleh jadikan cara meningkatkan output Conor Bradley tu sendiri lebih kepada personal project dah sepanjang musim depan. Sebab bagiku macam ni kalau hang sebagai fullback dah pun berada di posisi yang sesuai, sebab hang dah keluarkan tenaga dah ni, lari apa semua, carry ball apa semua sampai dekat sana, kemudiannya bola tu bila cross tu ke depan sikit ke tak dapat dekat player, ke belakang sikit ke tak dapat juga ke player, dia tak tukar kepada goal, tak tukar kepada assist, tak tukar kepada sebarang chances kepada Liverpool. Benda tu aku rasa merugikan kita, sebabnya this is the highest level of professional football. Margin tu sangat-sangat kecil dia. Benda tu lah yang akan jadi perbezaan di antara kita akan dapat 0 poin, 1 poin ataupun dapat ketiga-tiga poin. Aku rasa benda tu lah pendapat aku sendiri benda tu. So impact yang dia bawa dekat final third tu memang banyak kena improve. Aku kalau boleh tu, kalau musim depan tu numbers dia sekarang ni, musim depan tu ada peningkatan lah daripada mungkin sekarang ni 50% je, meningkat mungkin kepada 70%, meningkat kepada 75% kan. Kalau boleh tu dia by season, per season tu dengan pertambahan minit tu sendiri, dia makin bertambah lah output dia. Ada serta-serta part yang masih lagi Conor Bradley perlu improve kalau let's say dia nak betul-betul capai level dia sebagai first right back untuk Liverpool untuk musim-musim ke depan ni. Sebab bagiku dia tak banyak masalah untuk dia. Mungkin kalau kata let's say Liverpool bagi kepercayaan kepada dia musim depan, tak menjadi, Liverpool tak terfikir untuk musim depan lagi tukar fullback lain. Jadi dia perlukan mungkin dia hanya ada satu musim saja untuk betul-betul improve benda ni. Dan aku harap Conor Bradley mampu untuk buat tu. Walaupun aku still tak tahu sekarang ni apakah plan Liverpool. Adakah Liverpool memang betul-betul percayakan dia, ataupun ada simply Liverpool nak cari fullback lain and so on lah. Kesimpulan daripada kesemua video ni, memang tak ada langsung fullback yang sama macam Trent. Dia macam kalau let's say Liverpool betul-betul nak cari macam Trent ni, betul-betul nak replace nak cari like for like replacement untuk Trent ni, aku rasa successful rate dia tu mungkin sangat-sangat kecil. Agak pointless bagi aku untuk cari pengganti sejati kepada Trent ni. Mungkin juga cara untuk kita tukarkan ialah apa yang selama ni aku sebut lah. Apabila kita mungkin gunakan right back yang lebih defensif, contohnya bawa seorang lagi masuk, tapi dalam masa yang sama kita tingkatkan progressive pass tu in terms of kita beli seorang lagi technically gifted midfielder lah. Jadi benda-benda macam tu lah, dynamic sendiri tu kena bertukar. Dan aku rasa dan aku yakin Arne Slot, Richard Hughes, Michael Edwards sekarang ni dia dah nampak atas padang jenis fullback apa yang aku kena cari sekarang ni, jenis midfield apa yang mungkin aku kena tambah lah, sebab nak gantikan ke semua benda yang kita hilang daripada our main playmaker Trent Alexander-Arnold. Dia sebab bola sepak ni bukan satu cara je main. Itulah benda yang menarik pasal bola ni, benda yang menarik pasal sports ni. Hang nak main defensif, main 10 pemain kat belakang pun, tapi kalau let's say hang score lebih daripada lawan, hang boleh menang. So
benda-benda macam tu lah, dynamic macam tu. Walaupun sekarang ni rasa sakit hati, tapi mungkin ke depan ni benda tu menjadi something yang baik untuk kita. Who knows, kita tunggulah. Kalau let's say Conor Bradley tak mampu untuk gantikan Trent, siapa yang mampu untuk gantikan Trent? This is the part yang akan jadi spoiler. Tengok video ni habis dulu, bagi video ni capai dulu lebih daripada 10k and so on. Kemudiannya aku akan buat lah video, kita akan tengok satu persatu lah nama yang hampa throw in, nama macam Jeremy Frimpong, nama macam apa Martin Fernandez, nama macam Venderson, Ola Aina dan sebagainya. Kita akan tengok satu persatu apakah kelebihan depa ni, apakah kekurangan pemain-pemain ni, dan adakah depa ni sesuai untuk dijadikan target untuk Liverpool. Kita tengok dulu yang ni. Video seterusnya aku akan buat insya-Allah by next week. Jadi last message, jangan lupa like, subscribe channel Bias Liverpool. Terima kasih sudah menonton. Road to 20k.